Universiti Malaysia Kelantan UMK terus memperluas peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan komuniti melalui penganjuran aktiviti sukan lasak pacuan 4 roda di litar khas UMK Bacok. Antara paparan berita langsung dari Kelantan bersama Azidi Muhammad. Silakan Azidi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Program tersebut turut melibatkan kolaborasi strategik bersama RTM Kelantan sebagai rakan media dan peserta. Naib Chancellor UMK Profesor Dr. Arham Abdullah berkata, acara 4x4 Challenge itu menghimpunkan pelbagai agensi dan komuniti setempat dalam satu platform sukan ekstrim yang menguji kemahiran, kerjasama dan ketahanan mental. Litar pacuan 4 roda yang dibangunkan oleh Creative Techno Park UMK di kawasan seluas lebih 30 ekar tersebut turut menjadi medan latihan dan pertandingan bagi peminat sukan lasak seluruh Kelantan. Pada 2 tahun lepas kita dah laksanakan UMK Gelam Challenge. Akan datang ni insya-Allah kita akan kerjasama dengan RTM untuk melaksanakan ekspedisi ataupun 4x4 Challenge ni di peringkat negeri Kelantan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan kursus pemanduan asas 4x4 Kelantan FM di UMK Bacok yang turut dihadiri Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan Muhammad Aiman Yusof. Selain meningkatkan jaringan kerjasama, program berkenaan juga mampu menarik minat peminat sukan lasak yang menantikan peluang tersebut sejak sekian lama. Malah menurut Profesor Arham, pihaknya merancang untuk menjadikan penganjuran cabaran sukan lasak pacuan 4 roda sebagai acara tahunan dan Kelantan menjadi destinasi tumpuan. 4x4 Gelam Challenge Light Course sebelum ini menerima sambutan luar biasa dengan 58 penyertaan klub 4x4 dari seluruh negara meskipun trek berkenaan baru kali pertama diuji. Kaki tangan Kelantan FM terus diberi pendedahan berterusan dalam aspek pengendalian di lokasi mencabar melalui kursus pemanduan asas 4x4. Program itu bukan sahaja meningkatkan kemahiran teknikal, malah membentuk disiplin dan keyakinan diri peserta. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan, Muhammad Aiman Yusof, 10 kaki tangan termasuk unit kesokongan teknikal dihantar menjalani kursus berkenaan. Ia sebagai sebahagian latihan pengukuhan kemahiran liputan luar. Penyertaan ini memberi nilai tambah kepada warga kerja jabatan itu, terutamanya dalam mendalami aspek pemanduan lasak serta dokumentasi visual di lokasi ekstrim. Jelas Muhammad Aiman, ia juga dilihat sebagai antara inisiatif terbaik dalam memperkukuh kesiapsiagaan kru Kelantan FM dalam berdepan pelbagai bentuk tugasan luar, khususnya dalam liputan bencana atau kawasan luar bandar. Kursus-kursus seperti ini sebenarnya kita perlu lanjutkan kepada wartawan, penerbit dan juga teknikal sendiri, kerana apabila berlakunya suatu perkara yang melibatkan bencana alam, semuanya akan turun ke lokasi dan pendedahan-pendedahan seperti ini dapat memberi kesiapsiagaan kepada mereka untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Beliau juga berharap kursus sedemikian akan diteruskan secara berperingkat bagi Zon Timur agar kaki tangan Jabatan Penyiaran yang sentiasa berada di lapangan sentiasa bersedia dengan kemahiran serta ilmu yang tepat bagi menghadapi cabaran tugasan masa kini. Sementara itu, peserta ditemui teruja kerana kursus tersebut memberi pendedahan sebenar kepada mereka berhubung keperluan ketahanan fizikal dan teknikal dalam tugasan lapangan. Kursus ini memang bukan sahaja memberi impak kepada kita sebagai pemandu biasa, malah membantu untuk menjaga juga kenderaan-kenderaan kita. Kerana di sini kita belajar dari segi cara maintenance, penjagaan kenderaan, apa yang perlu buat, apa yang perlu dielak, tayar-tayar yang perlu digunakan. Dan juga seperti yang diberitahu dalam kelas juga, penggunaan 4x4 ni kebanyakannya 80% di atas jalan, 20% di dalam hutan. Dan 80% ini pun sangat penting kerana kita terlibat dengan pengguna jalan raya biasa. Apabila kita mengikuti kursus ini secara tidak langsung, kita diberi pendedahan yang betul. Teknik-teknik penggunaan gear 4x4 dan cara-cara mendaki bukit, cara-cara menuruni bukit dan sungai. Jadi bagi saya pengalaman ini amat penting kita untuk kegunaan kita tugas di RTM Kelantan, dan penggunaan benda ini dapat menjaga keselamatan kita sendiri dan penumpang di sebelah kita.
Kursus yang berlangsung selama 4 hari itu melibatkan latihan teori dan praktikal di laluan ekstrim termasuk kawasan cerun, laluan berlumpur dan rintangan air. 10 kaki tangan dari unit teknikal dan penerbitan luar menyertainya bagi mengasah kecekapan pemanduan dalam situasi sebenar yang dikendalikan oleh Creative Technopark Academy 4x4 UMK Bachok dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Kelantan. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Hazidi langsung dari Kelantan.